Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rezeki kita sampai ke Pulau Phu Quoc di Vietnam ni, dan Allah Ta'ala pertemukan saya dengan saudara Abdul Razak Ahmad, Ustaz Abdul Razak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saudara Ustaz Jak, boleh tak cerita sikit asal Ustaz Jak kemudian datang ke pulau ni, sejarah sikit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya asal dari Ho Chi Minh City. Saya minat ke sini sebab bila mai sini saya nampak ramai orang Muslim kat sini, tapi nak cari makanan susah. Saya sendiri pun masa tu datang ni pun susah juga nak cari makan halal. Bawa semua Maggi atau apa yang boleh makan saja. Lepas tu saya fikir-fikir saya akan buka satu gerai restoran halal di sini ya. Lepas tu mula-mula saya buka, alhamdulillah sampai sekarang pun dapat 2. Jadi orang Malaysia mesti kagum, adakah orang Vietnam boleh cakap Melayu? Jadi macam mana Abang Jak boleh cakap Melayu ni? Saya cerita sikit pasal Malaysia kat Melayu ni. Ya. Pasal masa dulu tu saya ada hijrah ke Malaysia untuk belajar dekat UAE. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ni Ustaz Jak cerita tentang macam mana dia boleh cakap Melayu. Sedangkan orang Vietnam tak boleh cakap Melayu. Masa tu saya pergi Malaysia, saya belajar dekat UAE. Pada awal tahun 96. Sehabis 2001 dekat Malaysia. Lepas tu saya balik sini, saya pun kerja Pima Malaysia. Lama-lama alhamdulillah boleh cakap sikit-sikit lah. Baik, jadi pulau ni sangat masyhur lah. Kita tengok pun orang Malaysia tadi ramai. Dan bilangnya orang Islam di pulau ni berapa orang? Kalau orang Islam kat pulau ni tak ramai, dalam 100 orang je. Tapi bukan duduk satu tempat, dia banyak tempat. Tapi banyakkan tu bukan orang asal sini, orang merantau dari kampung Islam lah, kampung Chodok ke Ho Chi Minh City ke, macam sini untuk cari rezeki sini. Jadi alhamdulillah kita sangat bersyukur Allah Ta'ala pilih Ustaz Jak kita ni mari sini untuk buka restoran halal. Jadi sekarang ni yang kita duduk sekarang ni restoran halal Sunset Town. Jadi boleh Jak cerita sikit lah tentang restoran yang ada di sini, yang Jak punya, dan juga yang saudara-saudara Islam lain yang ada di sini, supaya orang datang daripada Malaysia, orang Islam boleh cari tempat ni supaya tidak terkena dengan makanan yang tidak halal. Buat masa sekarang ni di Phu Quoc ni ada 4 kedai halal, makanan halal. Satu Seri Mutiara dekat center Phu Quoc. Kedua halal Sunset Town dekat kawasan Sunset Town lah. 3 restoran halal Sarah dekat pasar malam Sunset Town. Dan keempat halal Phu Quoc dekat tengah-tengah jalan nak pergi Grand World. Maknanya kita ada 4 lah. 4 semua milik orang Cham Muslim Vietnam. Jadi ini di antara kedai kita malam ni. Jadi Abang Jak boleh cerita sikit menu dia, apa cita rasa makanan tu untuk orang Malaysia tahulah dia punya menu yang ada sini. Menu ni kita buat semua based on makanan Malaysia punya. Ikan tiga rasa ada. Ikan tiga rasa. Ni baru sudah makan tadi. Apa tom yam. Apa ni orang panggil testimoni? Sudah. Sangat menyederakan. Tadi kita orang lapar. Ya. Masuk sini ada apa Abang Jak sediakan ikan. Salad mango. Ikan salad mango kan. Okey. Rasa masam, manis, pedas, mantap. Jadi banyak lah. jadi belakang. Ada ayam masak bawang putih. Ayam putih, bawang putih. Mana orang Malaysia tidak terasa terasing lah untuk makanan di sini tu. Alhamdulillah. Halal Sunset Town. Jadi alhamdulillah kita ada 2 kedai tadi untuk Abang Jak saja. Yang gerai-gerai tepi jalan tu macam mana? Ya ada kat dia orang tulis halal tapi tak halal. Tak ada, sini tak ada. Tak ada buat macam. Mana kalau ada logo halal tu insya-Allah halal lah. Halal. Insya-Allah. Jadi sebagai penutup, apakah harapan nasihat Ustaz Jak kepada pelancong-pelancong Malaysia yang datang ke pulau ni? Kalau datang sini, pelancong Malaysia ke Singapura ke Brunei ke Indonesia ke atau Arab-Arab datang pun selalu datang sini. Jadi taklah susah nak cari makanan halal.
Taklah susah nak cari tempat jam sembahyang. Sebab saya sudah sediakan satu surau. Atau boleh cari di dekat web tu, sama letaknya Masjid As-Salam. Masjid As-Salam. Jadi boleh titik Jumaat kami buat Jumaat. Bukan untuk kami saja, untuk pelancong datang sini. Orang Islam sini lah boleh Orang Islam mari. sini, pekerja Islam di sini, mai sembilan sekali sini. Yang di Mutiara tadi pun ada surau. Mutiara pun ada satu surau. Maknanya kalau jumpa pelancong mari dengan satu bah tu boleh masuklah surau tu. Boleh. Bagi kita buat asing lelaki dengan perempuan. Alhamdulillah. Terima kasih Abang Jak. Tirai. Jadi sebagai orang yang selalu melancong, apa pandangan saudara Ustaz Reza tentang peranan Abang Jak dan kifayah yang dibuat di pulau ni? Okey, firstnya selalu melancong ni kita orang Muslim, kita pergi kepada negara yang non-Muslim, kita akan cari first kali adalah masjid lah. Bila ada masjid Muslim, mesti ada restoran Muslim. Dan bila ada restoran Muslim, di situ ada community Muslim. So bagi kita orang Muslim nak melancong ke negara orang non-Muslim, benda first kali yang kita perlu search lokasi masjid. Jumpa lokasi masjid, jumpa juga lokasi makanan, jumpa juga lokasi orang-orang Islam saudara kita di situ. So dalam pulau ni Abang Jak tu dia buat masjid untuk solat, masya-Allah. Masya-Allah. Fardu ain. Fardu ain lah tu. Fardu ain Abang Jak buat tu. Alhamdulillah. Ustaz Adi kan? Bagi kita, saya pun pelancong jugalah, kita pelancong jugalah. Memang sebenarnya wajib benda tu. Wajib untuk kita yakin atau menjamin makanan kita makan tu adalah benda yang halal. Dan kita maklumlah hadis semua benda yang makanan yang halal ni, orang kata ibadahnya diterima. Antara syarat ibadah diterima, itulah dia. Benda doa. Itulah yang paling penting bagi kita. Saya pun tak boleh panjang. Itu saja yang saya boleh simpulkanlah, insya-Allah. Baik, Tok. Baik, terima kasih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.